Hari ini ramai orang yang mencari peluang untuk menjana pendapatan tambahan, tapi ramai di antara kita yang tak jumpa platform ataupun produk yang sesuai dengan kita untuk kita menjana pendapatan dalam syarikat tersebut. Hai, Assalamualaikum. Saya Syukri Yahaya dan hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana untuk anda dapat extra income. At least mungkin anda nak dapatkan extra RM50 sebulan ataupun RM100 sebulan. Ataupun pada hari ini anda ingin menjana pendapatan tambahan RM2,500 ke RM5,000 sebulan, maka video ini khas untuk anda di luar sana. Pertama sekali tuan-puan, saya ingin perkenalkan diri, saya Syukri Yahaya dan saya merupakan dealer aktif Publigold, di mana pada hari tuan-puan, Alhamdulillah, saya telah pun bermula menyimpan emas daripada tahun 2019 dan daripada penyimpan, saya convertkan kepada bisnes Publigold. Dan tuan-tuan dan puan-puan, hari ini di dalam Publigold sendiri menyediakan dua peluang utama, di mana yang pertama kita berpeluang untuk menjadi kaya dengan emas menerusi menyimpan emas sahaja. Bermaksud, tuan-tuan dan puan-puan berpeluang untuk kaya dengan emas jika tuan-puan konsisten menyimpan dan menabung. Manakala peluang yang kedua yang ramai orang tak sedar, jika anda dah mula menyimpan emas di Publigold, anda juga berpeluang untuk menjana pendapatan tambahan bersama dengan Publigold. Ini kerana tuan-puan, di dalam Publigold kita menggunakan konsep royalty, tuan-tuan dan puan sekalian. Bermaksud, kita buat sekali dan kita akan dapat income berkali-kali. Sama juga seperti penyanyi ataupun penulis buku pada hari ini. Mereka membuat karya lagu ataupun mereka menulis buku sebuah sahaja dan mereka tetap akan dapat income berkali-kali daripada syarikat ataupun penerbit tersebut. Sama juga seperti di Publigold, kita akan dapat royalty sepanjang kita menyebarkan ilmu emas dan mereka terus menyimpan emas dengan ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini di dalam Publigold sendiri, kita bukan sahaja menyediakan pendapatan ekstra kepada anda, tetapi ada lagi perkara-perkara tambahan lain yang kita nak berkongsikan kepada anda. Iaitu yang pertama, kita menyediakan peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan mencapai financial freedom. Secara ringkasnya, financial freedom adalah di mana kita tak perlu bekerja untuk mendapatkan duit, malah duit daripada income part-time kita menjadi income yang boleh menampung keseluruhan kita punya, orang kata, perbelanjaan. Okey, dan income ini adalah bersifat pasif. Dan jika income kita dah melebihi daripada kos sara hidup, secara teori, kita dah pun digelar sebagai financial freedom. Yang kedua, Publigold menawarkan tentang time freedom. Bermaksud, kita boleh buat apa yang kita nak pada bila-bila masa tanpa terikat dengan bos. Kadang-kadang kan tuan-puan, kalau kita nak balik rumah, mak sakit, ayah sakit, kita terpaksa minta apply cuti daripada bos. Kalaulah cuti tu ditolak, kita tak boleh nak balik berjumpa dengan mak ayah. Betul tak? Jadi di Publigold, bila mana income kita dah sustain dan membesar, kita boleh buat decision untuk kita time freedom bersama dengan Publigold. Yang ketiga tuan-puan, kita ada trip VVIP percuma bersama dengan Publigold. Ini sangat penting tuan-puan. Bila mana kita dah mula untuk menyimpan ataupun menabung dan membuat bisnes di Publigold, kita perlu tahu hala tuju syarikat tersebut. Dan di dalam Publigold, kita sendiri tahu yang Publigold menyediakan trip VVIP bukan untuk orang yang lama, bukan untuk orang yang hebat, tetapi untuk orang yang menyebarkan ilmu emas kepada masyarakat Malaysia pada hari ini. Lebih banyak kebaikan kita berikan kepada orang, lagi besar peluang untuk kita mendapatkan trip ini. Dan yang keempat, yang paling best sekali tuan-puan adalah income boleh diwarisi. Hari ini tuan-puan, kalau kita bekerja sebagai seorang cikgu, cikgu itu sendiri tidak boleh dipass downkan kepada anak kita. Kalau kita menjadi seorang doktor, kita boleh nak pass downkan ilmu kedoktoran kepada anak kita. Tetapi di dalam bisnes kita tuan-puan, income yang kita dah bangunkan pada hari ini boleh dipass downkan kepada anak-anak kita. So tak ada masalah tuan-puan, hari ini kita buat bisnes betul-betul. One day nanti, bila kita dah meninggal, anak kita akan mendapat income yang lebih besar daripada kita. Seperti mana dealer kami tuan-puan, sahabat kami, arwah Tuan Mudur Rahman, telah pun, ketika beliau hidup tuan-puan, saya sharekan sikit. Ketika beliau hidup, income beliau hanya sekadar RM5,000, RM6,000 kata mentor. Tapi pada tahun lepas tuan-puan, income beliau telah pun mencecah RM16,900 ketika mana beliau mendapat income pada bulan itu. Dah meninggal tuan-puan, tapi tetap boleh berincome kepada mak ayah beliau. Itu yang paling sangat menarik tuan-puan. Dan
Empat perkara ini tuan-tuan dan perempuan akan dapat bila mana tuan-tuan dan perempuan membuat bisnes Public Gold bersama-sama dengan tim yang betul. Dan antaranya adalah tim kami sini tuan-puan, iaitu tim 5G Associate dan juga G100 Network. Dan dalam tim kami menyediakan ilmu tuan-puan secara online dan offline. Kita boleh belajar sama-sama dan kita boleh apply sama-sama. Kita juga menyediakan toolset pada hari ini. Tuan-puan tak perlu nak buat website, tuan-puan tak perlu nak buat landing page, tak perlu, kita dah sediakan. Kita juga ada menyediakan yang paling mahal sekali tuan-puan adalah mentorship seumur hidup, iaitu daripada Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas dan juga Misi Berhutang, dan beliau pada hari telah pun berjaya bimbing 1.3 juta orang dan semakin growing. Mungkin ketika mana tuan-puan melihat video ni, empire beliau dah pun mencecah 2 juta orang, insyaAllah. Okay? Jadi kepada anda di luar sana yang mencari peluang untuk cari part-time, side income dan sebagainya, boleh terus hubungi saya. Kita akan set appointment 15 ke 30 minit sahaja. Tuan-puan dengarkan dahulu. Jika tuan-puan berminat, kita boleh proceed. Jika tidak, tak apa tuan-puan. Boleh fokus menyimpan dan nabung sehingga mencapai 1 kilogram yang pertama. Alright? Terus tekan link di bio ataupun hubungi saya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa anda lain kali. Success is predictable and duplicable. See you at the top. Assalamualaikum.